Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Antara amalan yang dituntut di dalam bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir, adalah beriktikaf. Iktikaf bermaksud berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melalui ibadat. Amalan ini merupakan amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Sayyidatina Aisyah, yang bermaksud Nabi SAW sentiasa beriktikaf pada 10 malam Ramadan sehingga Allah mewafatkan baginda. Selepas itu isteri-isteri baginda juga beriktikaf selepas kewafatan baginda. Hadis ini menunjukkan bahawa iktikaf merupakan amalan yang sangat penting dalam kehidupan baginda SAW, terutama dalam mencari Lailatul Qadar. Antara hikmah beriktikaf adalah memberi peluang kepada kita untuk mengasingkan diri daripada urusan dunia. Seterusnya, iktikaf juga membantu kita untuk membersihkan jiwa di dalam hati, serta iktikaf juga melatih kita untuk ikhlas dalam beribadah. Bagi mereka yang ingin beriktikaf, niatnya adalah nawaitu iktikaf di hadzal masjid sunnata lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sebagai sunnah kerana Allah Ta'ala. Jika kita tidak mampu untuk beriktikaf pada 10 malam terakhir, maka jangan kita tinggalkan keseluruhannya. Kita boleh beriktikaf selepas tarawih, selepas subuh, dan bila-bila masa sahaja yang kita berada di berdekatan dengan masjid dengan niat iktikaf. Gunakanlah masa iktikaf ini untuk kita membacakan Al-Quran, berselawat, beristighfar dan sebagainya. Jangan kita sia-siakan dengan peluang untuk kita beriktikaf di dalam bulan Ramadan yang digandakan pahala sebanyak 70 kali. Semoga Allah menerima segala amalan kita dalam bulan Ramadan dengan menggunakan kepada kita peluang untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.